Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Abudin. Tahun ini viral lagi video satu kumpulan orang dengan gendang dia, dengan kompang dia, dengan nyanyian lagu Madu Tiga, duduk depan pintu rumah orang sambil terkik dan terdolong menyanyi dekat sana, menyanyi dekat sini. Ini bukan kali pertama sahabat-sahabat. Hampir setiap tahun saya buat reaction berkaitan tentang isu ini. Dan bukan sekadar tahun sahaja, tetapi sebahagian masyarakat dalam beberapa negeri memang mengamalkan perbuatan tak senonoh seperti ini. Kita tengok apa yang mereka lakukan. Sahabat-sahabat, perbuatan ini termasuk dalam perkara yang tidak dibenarkan oleh agama. Sekalipun ramai orang daripada pelbagai negara melakukannya. Bukan sahaja di Malaysia yang kita tengok tadi di Melaka, bukan hanya di Melaka sahaja, di negeri-negeri lain juga berlaku perkara ini. Malah di Indonesia, Yaman, Maghribi, negara yang saya saya belajar dulu di Mesir juga ada mengamalkan perbuatan seperti ini. Di Syria pun ada perbuatan tasahur ini, ajak orang untuk bersahur seperti ini. Ada yang lebih melampau di sebahagian negara, dia siap bakar mercun pada waktu sahur. Dan perbuatan ini menyebabkan kegelisahan sebahagian masyarakat. Bahkan saya tengok ada satu berita daripada Indonesia, ada orang kena tembak dengan soft gun disebabkan diorang buat amalan seperti ini. Bising dan mengganggu orang ramai. Salah seorang ulama terkenal bernama Ibn Hajj, dalam kitab dia Al-Madkhal, dia sebut bahawa perbuatan ini termasuk di dalam perbuatan bid'ah. Sahabat-sahabat, sahur merupakan satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kerana dalam sahur itu terdapat keberkatan. Hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Tetapi tidak perlulah kerana ingin bersahur kita pergi mengganggu orang lain yang mungkin telah pun bersahur atau sedang beribadah. Bahkan jika kita sedang tidur waktu itu pun tak ada masalah, kerana waktu sahur itu adalah waktu peribadi di mana seseorang boleh memilih aktiviti yang dia nak lakukan. Dia boleh tidur, dia boleh makan sahur, dia boleh salat, dia boleh baca Quran. Dalam surah Az-Zariyat ayat 18, Allah cerita tentang sifat orang yang bertakwa. Antaranya, mereka adalah golongan yang bangun pada waktu sahur untuk memohon ampun kepada Allah. Bahkan Nabi SAW bersabda bahawa pada waktu itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Dosa diampunkan, permintaan dikabulkan. Oleh itu, waktu sahur ini sangat sesuai untuk bertahajud, baca Al-Quran dan memperbanyakkan doa. Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sudusil layl al-akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfirni fa aghfir lahu." Tuhan kita turun ke langit dunia pada setiap malam. Ketika tinggal 1/3 malam terakhir, bahagian yang terakhir daripada 1/3 itu, lalu Allah Ta'ala akan berfirman, "Siapa yang berdoa kepada aku akan perkenankan. Siapa yang meminta kepada aku akan beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, nescaya aku akan ampunkan." Hadis ini sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Sahabat-sahabat, jadi adakah wajar kita menggantikan waktu yang penuh keberkatan ini dengan aktiviti yang sia-sia? Atau lebih buruk lagi dengan perbuatan yang dianggap mengganggu orang lain? Islam mengajar kita untuk menghormati hak sesama manusia, termasuk hak untuk berehat, hak untuk beribadah dan menikmati waktu sahur dengan tenang. Lebih menyedihkan, ada yang menganggap perbuatan mengetuk pintu rumah orang, menyanyi kuat-kuat atau bermain gendang pada waktu sahur seperti ini sebagai bentuk hiburan atau tradisi yang menyeronokkan. Tetapi hakikatnya, tradisi ini adalah tradisi yang bercanggah dengan syariat dan ia bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Dalam Islam, sesuatu yang dianggap sebagai adat atau kebiasaan masyarakat hanya diterima jika tidak bertentangan dengan prinsip agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah
wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Sesiapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, jangan dia sakiti jiran dia. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau sudah siap menyanyi lagu modu 3 macam kita tengok dalam video tadi, siap buat bising lagi, bergendang lagi, jiran mana yang kita jaga? Sahabat-sahabat, kita perlu faham bahawa niat yang baik tidak menghalalkan cara. Islam bukan sekadar menilai keikhlasan seseorang, tetapi Islam juga menunjukkan kepada kita, meminta kepada kita melihat bagaimana sesuatu perbuatan itu dilakukan. Kalau niat kita baik sekalipun, contohnya nak keju orang untuk sahur, tapi cara kita ganggu ketenteraman orang lain, maka perbuatan itu tetap salah. Ambil contoh mudah. Sedekah itu satu amalan yang baik, amalan yang mulia. Tetapi kalau kita mencuri untuk bersedekah, ia tetap sesuatu perbuatan yang haram. Begitu juga dengan sahur. Ia adalah sunnah yang dianjurkan, tetapi membangunkan orang dengan cara yang tidak beradab, buat bising atau ganggu jiran tetangga, bukanlah cara yang dibenarkan oleh Islam. Dalam Islam, sesuatu perbuatan mesti memenuhi 2 syarat utama supaya diterima oleh Allah. Yang pertama, niat sadiqah, niat yang baik, niat yang ikhlas. Yang kedua ialah dilakukan dengan berpandukan kepada syarak. Mesti mutaba'atus sunnah, mesti mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW memang sebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niat dan seseorang itu akan mendapat berdasarkan apa yang dia niatkan. Tetapi jangan terlupa, di dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut kata, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang buat satu amalan baru dalam agama kami sedangkan ia tidak ada asal dalam agama kami, maka amalan itu ditolak. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, niat yang baik saja tidak cukup kalau caranya tidak betul. Jika Rasulullah SAW sendiri tidak pernah suruh para sahabat mengejutkan orang-orang sahur dengan menyanyi, menari atau bermain gendang, maka kita juga tidak sepatutnya melakukan hal berkenaan. Sebaliknya, kita boleh membangunkan orang untuk bersahur dengan cara yang lebih beradab dan tidak mengganggu orang lain. Bahkan dalam bulan Ramadan ni, bolehlah juga kita melakukan sunnah Nabi SAW jika dibenarkan oleh pihak Jabatan Agama untuk kita azan 2 kali. Seperti mana yang telah diamalkan di negeri Perlis. Wallahu ta'ala alam. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jika anda berhajat untuk mendapatkan ilmu-ilmu berkaitan tentang ilmu hadis, pertanyaan berkaitan tentang hal-hal hadis Nabi SAW, saya cadangkan anda pergi ke hadisexpert.com ataupun pergi ke TikTok saya, follow TikTok saya Hadis Expert. Dapatkan isu-isu yang terbaru berkaitan tentang ilmu hadis di sana. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.